Kadang-kadang kita rasa hidup ni susah. Banyak masalah datang serentak. Tak tahu dah nak buat apa. Ada orang masa susah ni macam-macam dia janji dengan Allah. Bila aku dah senang, aku nak tolong orang, aku nak sedekah. Biasa kita sedekah waktu senang. Tapi cuba kali ni, masa tengah susah, tengah ada masalah, kita beri sedekah subuh. Setiap infak subuh dekat Madrasah Arabiah, insya-Allah bantu kami bina tempat belajar dan asrama selesa untuk pelajar banat. Fasa pertama ni, kami perlu tambun tanah dulu. Sebab kawasan ni rendah, belecak setiap kali hujan. Satu lori tanah lebih kurang RM55 dan kami perlukan dalam 500 lori semuanya. Jom infak sekarang dan bantu mempercepatkan progres pembinaan asrama Madrasah Arabiah. Moga setiap sumbangan ini jadi saksi bahawa di waktu kita susah pun kita masih percaya pada janji Allah.